Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya mari sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sama-sama dapat bertemu sekali lagi dalam live Baca Ikut Guru siri yang ke-6. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan pengajian kita semua, insya-Allah. Apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan yang saya kasihi lagi dirahmati Allah? Apa khabar semua, sihat ke? Selamat pagi, sabahal khair. Mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah sihat-sihat selalu, insya-Allah. Baik, jadi seperti biasa ibu-ibu, ayah-ayah yang mana yang belum lagi tekan button share, jom sahabat-sahabat Al-Quran semua yang berada pada hari ini boleh tekan button share. Share di Facebook masing-masing. Okey? Share di Facebook masing-masing, insya-Allah. Lepas tu baru share di grup-grup WhatsApp. Nah, okey, baik. Yang mana yang dah share, terima kasih saya ucapkan. Yang mana yang dah share, boleh tolong komen di dalam live dan share. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, dan sharing terbaik ibu-ibu. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita mulakan dengan bacaan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin.
Baik. Terima kasih yang mana yang dah share. Terima kasih yang buat tajaan stars. Alhamdulillah. Semoga dilimpahkan rezeki anda selalu, dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. Baik. Sekarang kita buka pada muka surat 118. Episod 118. Ibu-ibu aja ya. Kita sambung pada ayat 63. Okey, buka muka surat 118 ayat 63. Boleh? Baik, dah buka semua? Kalau sudah, jom kita mulakan. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم. Okey, ambil balik والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. Berhenti sebab ada waqaf lazim. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. Tarik nafas. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
ربك طغيانا وكفرا. Baik, kalau lah ayat ni panjang tak sampai, nanti dekat ilaik. Okey. Lepas tu kena ambil balik ma unzila ilaik sampai tughyanan wa kufra. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يوم القيامة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ويسعون في الأرض فسادا. ويسعون في الأرض فسادا. والله لا يحب المفسدين. والله لا يحب المفسدين. الحمد لله ثم الحمد لله. Selesai muka surat 117. Kita buka muka surat 118 dan selesai 118 kita dah selesai 118, kita masuk 119. Orang terbelit-belit saya nak sebut ni. Sebenarnya nak habis dah muka surat 118. Tu je. Okey, 119 ayat 65. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya malaikumul salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah, sahabat-sahabat, keluarga mai mengaji. Okey, saya menyeru anda semua yang hadir pada pagi ini untuk sama-sama bantu saya tekan button share. Boleh ke boleh? Okey, tekan button share. Share kat mana? Share dekat Facebook. Okey, share dekat Facebook lah. Seperti biasa lah. Yang mana yang dah share, komen lah dan share. Naik tak tanda share tu? Kalau naik, alhamdulillah. Kalau tak naik, tapi ibu-ibu ayah dah share, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, tak apa, jangan gaduh. Kan tak naik tanda share kan, jangan gaduh ibu-ibu ayah. Yang penting kita dah share. Baik. Baik, sambung ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا
واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. Ambil balik wattaqau nah. Wattaqau lakafarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين
إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Baik. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai' Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai' hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Ambil balik ma. Ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra. Ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra. فلا تأس على القوم الكافرين فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئون إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر Lepiskan roh Akhir Sorry Akhir Kho baris bawah khi Akhir والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر Ambil balik واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. Baik, berhenti kat sini dulu. Ulang. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. Ambil balik. بني إسرائيل بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون فريقا كذبوا وفريقا يقتلون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ibu-ibu ayah selesai semuka setengah. Esok hari Khamis kita akan khatam juzuk yang ke-6. Saya ulang sekali lagi, esok hari Khamis kita akan khatam juzuk yang ke-6 dan hari Sabtu kita akan masuk pada juzuk yang baru, iaitu juzuk yang ke-7. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, insyaAllah ibu-ibu ayah. Okey, InsyaAllah ibu-ibu ayah. Okay. Ada tak dekat dalam live ini yang nak dapatkan buah delima? Okey. Okey ibu-ibu ayah, kita masih lagi buka untuk pembelian buah delima. Cuma tiada lagi harga promosi yang kita promote hari tu dekat ibu-ibu ayah. Itu harga satu kotak 2.5 kilo harganya RM47. Betul? Okey, sekarang ni dia dah jadi RM50, ibu-ibu ayah. Cuma siapa yang bayar RM58, okey, untuk pembelian satu kotak, okey, InsyaAllah, okey, yang tu dah termasuk dengan postage Semenanjung. Okey, RM58. Siapa yang nak boleh buat pembelian, tekan dekat pin komen. RM58 sahaja, termasuk dengan postage untuk satu kotak, khas untuk Semenanjung sahaja. Okey,
Tapi kalau siapa yang duduk Sabah Sarawak, yang stok dia dah habis, nak beli lagi, boleh. 50 untuk satu kotak, tambah dengan RM35 postage. Sebab Sabah Sarawak harga postage dia lain, ibu-ibu ayah. Kalau siapa duduk belah Semenanjung, RM8 sahaja dia punya charge penghantaran. So dia jadi 58. Tapi kalau yang duduk Sabah Sarawak, yang nak rasa, sebab buah ni dia bermusim ibu-ibu ayah. Okey. Dan kami jual ni barang dia limited. Maksudnya habis buah ni, habis lah, kita dah tak jual lah. Okey. Mana tahu tahun depan kita tak show lagi. Kalau ada rezeki kita jual lagi. Kalau tak ada kita jual lain pula, insya-Allah. Okey, jadi buah delima daripada Yaman lah ibu-ibu ayah. Buah delima daripada Yaman. Insya-Allah yang mana yang nak dapatkan RM58 untuk orang Semenanjung sahaja. Yang nak dapatkan daripada Sabah dan Sarawak kena tambah postage RM35. Jadi 50 tambah 35. Dan orang-orang luar daripada Malaysia nak juga dapatkan buah delima daripada Yaman ni, insya-Allah yang kami import khas dari Yaman. Tak perlu ibu-ibu ayah nak pergi Yaman nak mencari. Tak payah. Kita ada supplier kita yang dibawa daripada Yaman turun dekat Malaysia. Jadi ibu-ibu ayah just beli dan merasai dia punya buah delima tersebut. Okey. Dalam satu kotak tu boleh dapat dalam 6 ke 7 biji. Okey. Yang ni yang average, yang kebiasaannya panjang-panjang kita dapat lah 6 biji. Kalau dapat 6 biji ni kira buah dia besar-besar lah ibu-ibu ayah. Kalau 7 biji ni dia mix, ada yang besar, ada yang kecil. Okey. Jadi insya-Allah stok dah tak banyak. Okey, alhamdulillah permintaan sangat tinggi. Ramai yang beli, ramai yang dah buat repeat kali kedua, kali ketiga. Kan banyak feedback-feedback yang kita orang dapat. Jadi macam mana nak beli dia? Okey, baik. Puan Mariani Ramli, okey. Macam mana nak beli dia? Okey, sekarang ni ambil nombor telefon admin kita Ustazah Najwa. Jadi saya minta direct. Okey, pergi direct dengan admin kita Ustazah Najwa. Okey, 013-800-8049. 013-800-8049. Message terus sekarang. Save nombor telefon Ustazah Najwa. Message terus kata nak beli buah delima. Okey, harga dia berapa? Kalau ibu-ibu duduk Semenanjung, RM58. Siap postage. Siapa duduk Semenanjung. Okey, kalau siapa yang duduk dekat Sabah dan Sarawak, tambah RM35. So dia jadi RM85. Okey. Yang mana duduk Singapura ke, yang mana teringin nak makan kan? Cari alamat kawan-kawan kita yang duduk dekat Johor, supaya pembelian tu jadi murah. Kami tak nak orang Singapura beli mahal. Sebab kita pun tak boleh nak hantar ke sana. Kan? Tak boleh nak hantar ke sana ibu-ibu ayah. Okey. So minta kawan-kawan kita yang daripada Johor yang masuk Singapura tu pakai alamat beliau. Lepas tu nanti kawan kita tu hantar masuk Singapura. InsyaAllah. Jimat duit. Tak payah bayar mahal-mahal. Okey. Bayar RM58 je. Okey. Mesej dengan Ustazah Najwa 013-800-8049. Mesej dengan Ustazah Najwa kata nak beli buah delima. Kalau ibu-ibu tak nak mesej dengan Ustazah Najwa, nak beli direct, tekan dekat pin komen. Saya punya pin komen saya jadi macam ni ibu-ibu ayah. Cuba tengok dekat pin komen masing-masing jadi macam mana. Saya punya pin komen saya jadi macam ni. Jadi susah saya nak tunjuk. Dia suruh saya tunjuk send stars pula. Alhamdulillah. Okey. Boleh sodi ke Ustaz? Dia dekat Penang saja. Kalau siapa nak, bolehlah kita bagi, tapi belah Penang saja. Okey. Buah ni kita hantar siap dengan pembayaran. Okey. Buah ni dia tak ada COD. Okey, kalau ada pun belah Penang saja, tempat kita saja. Tapi lebih baik ibu-ibu kita direct hantar saja, senang. Okey, direct hantar saja. Acik beli 2 kotak, ada 6 biji, setiap satu kotak besar-besar mana-mana. Tu betul. Yang siapa dapat satu kotak 6 biji tu, kira buah dia tu memang besar. Okey, memang untunglah ibu-ibu ayah yang dapat tu. Okey, hak dapat 7 biji pun okey juga. Kan? Kalau ibu-ibu ayah beli buah delima, niat nak sedekah dekat jiran-jiran.
Nak bagi jiran-jiran rasa, nak bagi anak-anak rasa, belilah dulu satu kotak. Okey. Yang ni kita buka sampai hujung minggu ni. Okey. Kita buka sampai hujung minggu ni ibu-ibu ayah untuk pembelian buah delima. Harga RM58 termasuk dengan postage yang duduk Semenanjung saja. Kota Baru tu memang kena post. Okey, Kota Baru memang kena post. Muqdah Hazil. Okey, ambil dulu nombor telefon Ustazah Najwa tadi 013 800 8049. Okey, 013 800 8049. Mesej dulu dengan Ustazah Najwa. Kalau COD dekat-dekat dengan Pulau Pinang, COD kalau kat center tak apalah. Ya ni jauh ni ibu ayah. Hak tu kita tak buka lah COD macam tu. Yang tu kita kena buat pembayaran sekali dengan postage terus. Bayar siap-siap. Nanti orang tu main hantar, ambil makan je. Tak perlu nak kena pick up, nanti hantar baru nak bayar. Jenuh ibu-ibu ayah. Boleh ibu-ibu ayah semua? Okey, yang mana yang nak dapatkan boleh mesej Ustazah Najwa tu sahabat kita dah tulis dah. Terima kasih Puan Mariani Ramli. 013 800 8049. Ustazah Najwa. Mesej segera. Okey, insya-Allah paling cepat kita boleh hantar lah hari ni ataupun esok. Okey, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Terima kasih semua. Terima kasih yang share live kita pada pagi ni. Terima kasih yang buat tajaan stars. Alhamdulillah ada yang bagi banyak tadi. Ada yang bagi sikit. Alhamdulillah, tak apa. Kita terima semua ibu-ibu ayah. Okey, kami doakan setiap apa yang ibu-ibu ayah korbankan, usahakan, semoga dilimpahkan rezeki selalu. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pukul 10.30 bacaan suratul Waqiah.